Assalamualaikum guys, selamat datang ke video Aset Kita Ride, Share dan Share bersama dengan saya Cikgu. Dah lama saya tak buat video. So hari ni saya nak update sikit pasal motor. Kita tengok apa jadi dengan motor aku dah dekat 4 tahun pakai ni. Jom. Okay, motor ni daripada jauh memang dia nampak cantik lah kan. Tapi bila dia kita dah pakai dan di mamah usia, dia ada something lah. Banyak benda yang kita nampak dah cacat. Okay, kalau tengok ni kan line ni, kalau hampa tengok apa cover set ni kan, cover set ni actually aku kacuk tau. Kacuk Batman ni hitam dengan nado grey dengan pakai Beverly pen warna merah lah. So stiker ni dia dah start rosak dah. So aku nak kena buat link. Lepas tu tengok ni, side mirror colour dah turun habis. Okay, paling teruk waktu ni pergi basuh kena chemical tu habis ni. Belakang habis, semuanya habis. Lepas tu ni siap cover rantai tu meleding, kena chemical habis. So memandangkan hari ni hari cuti, aku plan nak refurbish sikit motor ni, bagi dia nampak hidup balik lah. So kita akan buang stiker lining ni dan kita akan cat balik exhaust, dan kita akan tambah aksesori yang baru. Okay guys, so ni barang yang aku beli sebenarnya Shopee sale. Aku akan list barang-barang ni dekat description, so hampa boleh tengok lah. Yang first produk baru pada Sofili, handle grip ada 2, GRS1. So satu aku akan buat giveaway. Nombor 2 side mirror, sebab side mirror dah teruk. So kita try side mirror daripada Sofili. Okay, side mirror teruk dah bang. Alright, next kita ada cable holder clutch daripada SPD Racing. Lepas tu kita ada cover rantai besi, yang ni pun daripada SPD Racing. Aku nak try pakai filter draw in berat lah, filter mushroom. And then kita ada CNC footrest daripada SPD Racing, dan juga single footrest pun daripada SPD Racing. Okay, so aku nak buat unboxing sikit lah, simple kan. Kau boleh tengok, ni single footrest aku ambil warna kelabu. So nampak lah, dia siap bagi spacer ring warna merah. Dan yang best pasal SPD Racing punya footrest ni, kita boleh invert kita punya gear. So maknanya kalau nak buat MotoGP style ataupun yang biasa punya style, kita boleh invert ni saja, kita dah boleh pakai lah. Alright, so dia main dengan semua ni lah, jajan-jajan dia ni. Okay, dia ada warna hitam kelabu, ataupun dia ada banyak colour lagi lah, merah pun ada. So bersekali dengan footrest ni, aku ambil juga footrest belakang, colour sama juga grey. Dan yang paling nice, dapat spacer warna merah. Yes, so ini untuk SPD Racing. Okay, next kita ada chain cover. Oh, ini pun smart juga. Dia dibuat pada aluminium. Lepas tu dia ada banyak colour aluminium alloy. Okay, untuk yang ni aku ambil warna hitam. Ni tu. Okay, dia main dengan kaki yang macam ni. Okay, ni kaki dia. Kaki dia pun aluminium alloy. Dan nut dia lah, kalau dapat spacer warna merah memang cun. Okay, last kali aku ada cable clutch holder warna merah ni. Bagi nampak dia ni sikit lah. Ni daripada SPD Racing juga. Tak ada dah produk lain, hanya daripada SPD Racing. Okay, next kita ada side mirror daripada Sofili. Side mirror ni pun design dia memang nampak style, dan juga dia functional lah. Nampak? Okay, kita boleh adjust atas bawah, atas bawah, ataupun pelbagai ni lah. At least ni function lah, boleh nampak aku kan. Nampak? Okay, dan kita ada handle grip daripada Sofili. Ini memang sangat menarik
Material dia memang sangat sedap. Grip dia memang sangat sedap. Rubber dia pun cun. Dia main sekali dengan penutup ni, in case motor hampa tak pakai balancer. Okay. So ini pun kita akan pasang sekali lah. Full set. Alright. Tapi aku tak pastilah aku boleh buat semua pemasangan dalam hari yang sama. So jom kita tengok barang apa yang aku nak tukar. Okay, ini pula exhaust. So exhaust pun aku plan nak cat balik. Bagi elok je lah pakai cat flat black biasa. Sebab aku tak plan nak pakai lama pun. So flat black pun dah lebih daripada cukup sebenarnya. Just basuh sabun apa kering-kering elok, lepas tu cat saja. Ni cat yang aku pakai lah, Samurai. Setakat aku duk pakai lah ni okey, memang tahan lasak ni cat flat black ni. Tak gaduh yang high time pun. Harga pun murah je, dalam RM10. So okey lah, boleh pakai. Demo kita simple je. Kita cat untuk menutup kecacatan. Okey, aku dah buka exhaust ni. So aku nak pakai balik tongkar. Sebab tongkar ni dia senyap sikit. Lepas tu aku dah cat balik. Okey, jom kita pasang. Okey, so ni barang pertama yang kita akan pasang. Ni cover sprocket SPD Racing. Benda ni simple lah nak pasang kan. Dia main dengan washer. So ada washer yang sama saiz dan juga nut Allen key yang sama saiz. Dekat bahagian ni besi dia lembut tau. So hampa kena jaga-jaga. Jangan terlebih ketat, kalau tak nanti rosak. Janganlah sekali-kali pakai torque wrench. Lingkup dia punya trik. Ok guys. Modifikasi yang minima, hasil yang maksima. Terbaik SPD, design dia memang cun. Memang nampak lebih menyelah, boleh nampak dalam. Dekat nut tu dalam juga boleh tukar skru yang color-color, lagi cantik lah. So nanti kita usahakan. Ok, dah siap cover sprocket. Jom kita buat cover rantai pula. So ni dia punya cover. Aku dah pasang dia punya kaki pun semua, tinggal nak pasang je. Memang nampak smart lah. Tapi kalau aku dapat spacer warna merah ni mesti lagi cun. Ok guys, ni hasil dia. Memang cun-recun lah. Nak pasang pun tak payah sangat. Tadi aku dah rakam, lepas tu video terpadam pula kan. Tapi inilah rupa dah. Memang cun lah. Cun jakmat. Ok next, kita dah buat pemasangan side mirror Sofili ni. Dia main tak lengkap. So benda ni dia tak dipasang. So simple saja. Okay, kita tukar dia punya orientation ni. Okay, lepas tu kita pasang dia punya kaki dia. Pakai ni, ada nut dengan skru. Kita masuk. Ok, so kita dah start siap pasang side mirror pada Sofili. Lepas tu kita dah pasang cover sprocket dengan peti rantai. Setakat ini memberangsangkan, tapi dah panas. Kita stop set, so kita sambung balik. Tengok lah, tolonglah. Takkan pun tak rasa